Wanita hari ini. Hari ini aku nak buat persamaan antara Ego Gear dengan wanita. Watch this video until the end of the... Saya ada hadiah untuk awak semua wanita-wanita. Sejambang bunga untuk awak semua. Yang pertama sekali, motor ni mudah dijaga. Sama macam korang juga. Mudah sangat nak jaga. Bagi makan friskies pun boleh hidup. Yang kedua, maintenance motor ni sangat-sangatlah murah. Tapi korang tak. Maintenance korang tinggi. Nak makan cafe hipster je, mamak tolak. Yang ketiga sekali, spare part senang dapat. Sama macam... tak sama. Kalau korang setia sampai hujung nyawa. Tipu. Cuba korang tengok ni. Ada handbrake. Tapi kita takkan brake. Kita akan kekal selama-lamanya. Motor ini sangat rendah. Sama macam korang. Comel ngat-ngat. Saya baru perasan ada power outlet. Kalau kata cinta kita tak ada spark, kita boleh sparkkan dengan benda ni. Rasa macam nak spark diri sendiri je macam ni. Comel. Motor ni juga ada start and stop system. Tapi dengan kita tidak. Kita start je. Stopnya tak tahu sampai bila. Motor ni kalau make up cantik sangat-sangat. Comel sangat-sangat. Sama macam korang juga kalau make up. Tapi kalau tak make up motor ini ada hazard light. Boleh bagi amaran. Tak sama dengan korang. Sebab korang kalau marah tak ada amaran. Tahu-tahu marah je. So berita baik untuk wanita-wanita kat luar sana. Motor ini ada ready stock. Harga pun murah. Korang boleh isi form sekarang, okey?